السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dapat meneruskan program pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang hadis yang ke-29, iaitu hadis di bawah tajuk jalan-jalan ke syurga dan jalan-jalan menjauhi diri dari neraka. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ boleh juga baca bimilaki dhalika kulli. فقلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, maklumkan kepada saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam syurga dan menjauhkan saya dari neraka. Baginda bersabda, ataupun baginda menjawab, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Beribadat kepada Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau aku tunjukkan jalan-jalan ke syurga? Puasa adalah junnah, yakni benteng atau perisai. Sedekah akan menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan amalan salat seseorang di tengah malamnya, yaitu qiyamul lail. Kemudian beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda membacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji' hingga kepada ayat ya'malun. Kemudian baginda bersabda, maukah engkau aku beritahukan asas segala perkara, tiang seri segala perkara, dan kemuncak segala perkara? Aku menjawab, ya, saya mahu wahai Rasulullah. Nabi menyebutkan asas segala perkara adalah Islam, tiang serinya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian baginda bersabda lagi, maukah engkau aku beritahukan sesuatu yang jika engkau lakukan, engkau akan memiliki semua itu? Saya berkata, saya mahu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya lalu bersabda, jagalah ini, yakni dari perkataan kotor dan buruk. Saya berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan dihukum atas apa yang kita cakapkan? Baginda menjawab, kamu ini tidakkah yang menyebabkan seseorang tersembam mukanya dalam neraka, ataupun yang menyebabkan seseorang
tersembam di atas hidungnya kerana kata-kata mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia berkata hadis ini hadis hasan sahih. Jadi hadis yang ke-29 ni agak panjang juga, yang menyentuh beberapa perkara besar lah. Beberapa perkara besar, yang setengah-setengah tu perkara tu telah disebut dalam hadis-hadis sebelum ini. Setengah perkara tu dia mula. Jadi kita akan sentuh perkara yang kira-kiranya kita tak sentuh lagi lah dalam hadis sebelum ini. Walau bagaimanapun kedudukan hadis ini, mengikut pandangan ulama, hadis ini sangat istimewa kerana ianya mengumpulkan rukun Islam yang 5. Sebelum ini kita sudah dalam hadis awal lagi ada disebut tentang Islam dan rukun Islam itu. Asas dan tiang seri segala sesuatu. Yang mana hadis ini sangat istimewa kerana ianya mengumpulkan rukun Islam yang 5, perkara asas dan tiang seri segala perkara. Yang mana melalui hadis ini juga Rasulullah bermaksud menjelaskan kepada kita bahawa lidah adalah anggota manusia yang paling kritikal, kerana ia adalah penyebab utama manusia terjerumus ke dalam neraka Allah. Justru hadis ini telah merumuskan maksud Islam dan juga penyebab masuk syurga dalam 2 perkara, iaitu yang pertamanya melakukan amalan fardu dan melakukan sebahagian amalan-amalan sunat kerana taqarrub kepada Allah, khususnya qiyamul lail. Perkara kedua, meninggalkan amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah, khususnya yang melibatkan lidah. Ini mana kedudukan hadis ni ataupun kita sebut huraian secara umum lah, secara ijmal. Mana hadis ni walaupun kiranya setengah-setengah fakta dia tu sudah tersebut sebelum ni, tapi kukuk mana pun hadis ini 2 perkara besar lah yang Nabi SAW nak cerita kepada kita, iaitu berkenaan dengan Islam itu sendiri apa dan penyebab masuk syurga. Yang mana kedua-dua perkara ini, yang Islam dan penyebab masuk syurga itu, dia himpun dalam 2 perkara ni sebagai asas, iaitu melakukan amalan fardu dan melakukan sebahagian amalan-amalan sunat kerana taqarrub kepada Allah, khususnya qiyamul lail. Kenapa disebut sebahagian? Kerana dalam hadis ini disebut mana sebahagian, tidak sebut keseluruhan. Cuma dalam syarah di akhiratnya kita akan bincang kenapa disebut sebahagian, tidak sebut keseluruhan. Sudah tentunya kerana banyak dah Nabi sebut sebelum ni perkara yang dikira sebagai mukaffiratuz dzunub itu, perkara-perkara yang boleh menghapuskan dosa itu disebut dah sebelum ni. Bukan qiyamul lail saja, puasa sunat, puasa Arafah dan sebagainya. Ambil air semaya, kita kata isbagul wudu, itu antara contoh mukaffiratuz dzunub, iaitu penghapus dosa-dosa kecil. Tetapi dalam hadis ini disebut secara khusus qiyamul lail. Kerana besarlah kedudukan qiyamul lail, kita akan bincang selepas ini. Yang kedua, meninggalkan amalan yang diharamkan oleh Allah, khususnya yang melibatkan lidah. Itu 2 perkara. Jadi perbincangan kita pun berasas pada 2 perkara itulah, yang berkaitan dengan 2 perkara itu. Jadi perbincangan hadis kita nak lihat sebab ni saya ketik dalam kitab Mir'ah. Sebab ni dia nampaknya dia huruf atau detail sikit. Jadi saya ketik dalam kitab ni Syekh Ubaidillah Al-Mubarakfuri. Dia sebut ni, jadi kita tengok pun nampak lebih baik lah. Banyak huraiannya. Ni kita ambil yang kira mudah kita faham dan menyentuh secara direct kedudukan kita. Yang pertama dalam teks ini, Nabi SAW sebut bermula dengan pernyataan daripada Sayyidina Mu'ad. Dia kata, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Jadi hal ini kita nak bahas dari segi luah sikit lah, sebab dia berkait, luah yang kita bahas dia berkait dengan makna, dengan terjemahan. Jadi saya baca ini, akhbirni bi'amalin. Jadi tanwin pada kalimah bi'amalin, bi'amalin, tanwin 2 di bawah, kasratain, ia memberi erti ta'zim. Tanwin itu orang panggil at-tanwin lit-ta'zim, memberi erti besar, agung, yang membawa maksud. Kalau kita tanwin itu sendiri, inilah kadang-kadang kalau kita tengok, kalau kita belajar bahasa Arab, kita boleh faham lah. Kalau kita terjemah biasa, kita akan terjemah begini, wahai Rasulullah, ceritakan kepada saya tentang amalan yang boleh memasukkan saya ke dalam syurga dan boleh menjauhkan saya pada neraka. Sebenarnya terjemah itu tidak cukup. Kalau dari segi, kalau kita tengok dari segi nahwu, itu kurang, tak cukup terjemah itu.
Sebab kita tidak mengambil kira tanwin pada lam tu bi'amalin. Terjemahan dia ni berdasar pada nahwu, kaedah dia kena terjemah gini. Ceritakan kepada saya satu perbuatan yang paling besar kedudukannya dan sangat diambil berat oleh syarah. Jadi terjemahan perbuatan yang paling besar kedudukan dan sangat diambil berat tu kita terjemah pada tanwin itu. Dalam nahwu dia panggil tanwin li ta'zim. Tanwin itu sendiri memberi erti bukan semata amalan tapi amalan yang besar. Jadi kalau kita tengok, sebab saya tengok dalam setengah-setengah terjemah itu dia tidak terjemah tu. Jadi mungkin dia terjemah tu sepitah lalu, mungkin dia akan perjalah dalam huraian lah. Tetapi saya sebut selalu di sini terjemahnya ceritakan kepada saya tentang amalan, maksudnya amalan yang besar, kunci amalan, seolah-olah begitu. Sebab ulama kata kalau kita terjemah ceritakan kepada saya tentang satu amalan yang memasukkan saya ke dalam syurga, amalan tak kira Mu'az bin Jabal ni jahil gitu, mu tak tahu. Sudah banyak dah Nabi sebut tentang amalan sebelum ni, banyak dah. Tapi amalan apa yang dimaksud oleh Mu'az ni? Itu persoalan. Itulah yang inilah orang panggil ruh bahasa Arab kenapa hari. Kalau kita sekadar tengok dalam kamus, kita tak akan jumpa ni perkataan bi amalin, tanwin itu menunjukkan ta'zim, itu dalam kamus dia tak sebut. Ini dari segi fiqhul hadis, berdasar kepada gabungan ilmu dalam bahasa Arab itu. Jadi dengan siapa lah dengan arah Mu'az? Okey, kita takut kita jadi Mu'az nak kau tanya amal dia. Kau dia duduk semaya sama ni tu ke dia? Kau dia duduk puasa sama ni tu ke apa? Ini maknanya amalan yang menjadi kunci. Kunci maknanya bila kita boleh buka tu, maka semua amalan lain, banyak lagi amalan lain, mudah saja kita buat. Itu maksud amalan yang ditanya oleh Mu'az. Bukan semata-mata amalan. Tidak. Dari mana ulama katakan? Pada tanwin yang berada pada lam itu. Yang mana tanwin itu disebut sebagai tanwin, at-tanwin lit-ta'zim atau lit-tanwi' disebut. Jadi makna dia begitulah maksudnya, cerita kepada saya satu perbuatan yang paling besar kedudukannya dan sangat diambil berat oleh syarah. Anak kunci amalan. Tu yang ditanya oleh Mu'az tu, baru pada dengan Mu'az ni. Sebab Mu'az ni ahli diplomatik, orang yang hebat Mu'az ni. Bukan sahabat kecil ni, sahabat besar Mu'az ni. Selain daripada itu, dalam rangkaian yang sama, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Jadi membaca kalimah yudkhiluni, adkhala yudkhilu, kita baca dengan dhammah lam, baris harapan pada lam itu adalah menganggap ianya menjadi sifat pada amal. Bagi orang mengaji bahasa Arab, dia panggil jumlah yang terletak selepas isim nakirah dia menjadi sifat. Jumlah yang terletak selepas yudkhiluni itu fa'il, jumlah mudhari'. Jadi dia terletak selepas amalin, isim nakirah. Jadi dia jadi sifat lah. Jadi bila kita baca yudkhiluni, anggap dia jadi sifat pada amal yang memberi erti gini. Sebab sini ulama kata dia boleh baca dua bentuk bacaan. Dan bila baca dua bentuk bacaan, dia akan berbeza makna. Kalau kita baca yudkhiluni, la tu bagi hadapan, dhammah, dia memberi erti ceritakan kepada saya tentang amalan yang akan memasukkan saya ke dalam syurga. Begitu saja. Jadi mengaitkan semata-mata melakukan amalan akan masuk syurga adalah secara majaz. Semua ulama syarah-syarah hadis, pensyarah dia kata ini secara majaz. Kerana hakikat yang memasukkan kita dalam syurga itu Allah, bukan amalan kita. Tetapi kalau kita baca dengan yudkhilu, memang kena terjemah begitulah. Jadi bila kita terjemah begitu, seolah-olah nampak amalan kita masuk syurga. Itu betul, tapi secara majazi, secara bahasa sepitah lalu. Kita kecek mudah. Majaz itu tidak makna hakikat tu. Kalau makna hakikat Allah yang memasukkan dalam syurga dengan rahmat Allah, dalam hadis lain sebut bi fadlillah, dengan kurniaan Allah kita masuk syurga ni. Kalau kita tak ada dengan amal kita untuk kita masuk syurga dengan rahmat yang kadang-kadang kita pun tak sangka-sangka rahmat, kita pun tak tahu keperluan kita, tiba-tiba Allah beri cukup kepada kita. Tak ada. Kalau semata-mata amalan nak masuk syurga ni, sebab tu ulama kata hak ni bila kita baca yudkhiluni, kita terjemah begitu, dia secara majaz makna dia. Majaz ni bukan asal. Itu maksud dia. Jadi membaca kalimah yudkhilni, kalau kita baca yudkhilni, baca dengan jazam lam, yakni matikan huruf lam itu dengan menganggap ianya menjadi jawab syarat yang dibuat. Jawab syarat tak ada dalam ayat ni, dibuat mahdzuf.
Dan ianya menjadi sifat juga kepada amal. Takdir dia begini. Minta maaf kalau hadis-hadis tak itu pun maknanya supaya boleh ambil pada erti dia. Tahu kalau lai mati terjemah begini. Lai bagi tu tu tak apa dah. Sebab ni istilah-istilah dari segi bahasa Arab lah. Nahwu kita baca dengan jazam pula, yudkhilni yubaidni. Kita baca gitu misalnya. Dia jadi lagu mana pula makna dia tu? Jadi dia kena takdir lah. Akhbirni bi'amalin in amiltuhu yudkhilni al-jannah. Yang memberi erti, ceritakan kepada saya tentang amalan yang jika saya lakukannya akan memasukkan saya ke dalam syurga. Jika saya buat, saya akan dimasukkan. Bukan amalan itu tidak. Silap tu silap tu. Ceritakan kepada saya tentang amalan yang jika saya lakukannya, saya akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu sebenarnya tu. Tersilap saya. Ceritakan kepada saya tentang amalan yang jika saya buat amalan itu, saya akan dimasukkan ke dalam syurga. Bukan amalan itu yang memasukkan saya dalam syurga, tidak. Kalau pertama tadi kan, dia nampak macam amalan itu masuk syurga. Ni tak. Maknanya semacam Allah beri syarat, kalau mu nak masuk syurga, mu kena buat amin. Jadi buat hal tu bukan jadi buat hal tu masuk syurga tak. Tapi Allah tak syarat. Yang memasukkan kita dalam syurga, Allah. Itu faedah kita baca yudkhilni. Beza makna dia tu. Makna baca secara jazam. Kalau kita terjemah dengan terjemahan yang kedua ini, kalau kita baca dengan yudkhilni, sebab banyak juga saya tengok dalam kitab-kitab tu, memang ulama kata molek baca yudkhilni. Ada juga yang kata begitu, tapi boleh baca lah. Kalau baca yudkhiluni, dari segi bahasa maknanya yang memasukkan kita dalam surga tu adalah kerana amalan kita itu secara majas, bukan hakikat. Sebab kita kata air menumbuh ke tanaman, itu secara majas tu. Kita kata yumbitul ma'u az-zar'a, misalnya kita buat ayat yumbitul yumbitul ma' itu ada az-zar'a, mana air itu menumbuhkan. Ataupun ambatal matar az-zar'a, mana hujan telah menumbuhkan tanaman. Apakah hujan? Itu majas kalau panggil lagu tu. Hakikatnya Allah. Kalau kita kata memang air subuh tu boleh jadi rosak akidah lagu tu. No, kalau kita faham secara luas begitu, memang akidah memang bukan Tuhan, air itu. Dia sebenarnya yang menumbuhkan tanaman. Tu boleh rosak lah akidah kalau faham takdalah gitu. Hal tu secara majas kita kecek biasa. Sebab tu dia dalam bahasa Arab dia ada kelas dia tu, klasifikasi dia tu. Ini cakap secara majas. Ini secara hakikatnya begini. Kita ahli sunnah. Kalau kita tanya tu, maksud demo air sungguh ke? Kalau tak tanya tu sebab kita ni ahli sunnah. Kalau kita tanya lagu tu dia tak erti benar lagu. Walaupun kita sebut air menumbuhkan pokok, itu kecek secara majas. Hakikat kita ahli sunnah kita faham dah tu. Tetapi kalau orang tu dia faham memang air sungguh, hakikat gitu, memang rosak akidah. Itulah maksud majas yang disebut tadi tu. Jadi bila kita sebut bahawa amalan kita menyebabkan itu secara majazi, bukan hakiki. Hakikinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah setengah ulama dia suka terjemahan yang kedua dengan baca yudkhilni, la tu mati. Sebab dia jelas terjemahan dia. Ceritakan kepada saya tentang amalan yang jika saya lakukan, saya akan dimasuk ke dalam syurga. Tidak nampaklah ki amalan itu ki Allah. Setengah ulama kata itu lebih baik. Okay? Selain itu, makna yang tersirat di sebalik terjemahan yang kedua ini adalah, kalau kita baca yudkhilni dari segi terjemahan dia ada satu makna lain yang tersirat di sebalik itu. Apa dia? Makna yang tersirat itu mana apabila telah jelas kedudukan perbuatan berkenaan, maka bersegeralah melakukannya dan jangan berlengah. Itu maksudnya. Itu faedah jawab syarat. Kalau membuat gini, salatul lail, salat sunat, sedekah sunat, tidak sedekah wajib ni zakat, sedekah sunat. Kalau mu buat ni, aku akan masuk ke engkau, aku akan masuk ke kamu dalam syurga. Bila kita tahu Allah SWT sebut amal, bila buat amalan ni baru Allah nak masukkan kita dalam syurga, maka bersegeralah. Itu maknanya. Maka bersegeralah, jangan berlari lagi, kena buat. Amalan ni kena buat, jangan tak buat. Sebab apa? Sebab Allah nak masukkan kita dalam syurga, dia tengok kita buat pada amalan tu. Padahal Allah boleh buat kita masuk Islam mucak saja, tak semaya tak kata Allah boleh buat. Sebab Allah tidak terikat dengan hukum.
Allah tidak terikat dengan undang-undang yang dia buat. Tetapi Allah sebut Allah ni la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah ni tidak mungkir janji. Dia yang sebut gitu dalam ayat Quran benar. Kita yakin itu. Tetapi apakah Allah itu terikat? Tidak. Tidak, Allah tidak terikat. Kalau terikat ni sifat makhluk. Terikat dengan sesuatu ini sifat makhluk. Allah tidak terikat. Tetapi kita yakin berdasarkan kenyataan Allah sendiri bahawa Allah ni tidak memungkiri janji. Dia kata nak masuk surga, kita buat ni. Kalau cukup syaratlah, buat dengan ikhlas, buat dengan cara yang betul, dengan kaifiat yang betul, dengan suatu kefahaman secara kafah, secara menyeluruh, Allah akan masuk kita dalam surga. Jadi maknanya kenapa segeralah? Itu makna di sebalik itu. Itulah maksud akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Dalam rangkaian ayat ini lagi, dia ada beberapa perkara sini yang saya fikir perlu kita jelaskan. Seterusnya, rangkaikan wa yuba'iduni minan nar dengan yudkhiluni al-jannah. Kalau kita tengok teks asalnya, kalau kita tengok teks hadis tu, tu akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Ceritakan kepada saya tentang amalan yang jikalau saya buat amalan itu, saya akan dimasukkan ke dalam syurga. Masuk syurga dan saya akan dijauhkan dari api neraka. Tak pada lagi tu sebut dengan masuk syurga tu. Apa yang sebut akan dijauhkan daripada api neraka tu? Kalau nak kira pada dah sebut masuk syurga. Tak payah sebut dah wa yuba'iduni minan nar 'anil nar. Tak payah dah lagi tu. Kalau kita fikir secara logik lah, Allah akan masukkan kita dalam surga. Pada dah tu bila masuk surga tak masuk dalam neraka tu. Tapi apa yang sebut pula wa yuba'iduni 'anil nar itu? Dan Allah akan menjauhkan kita, saya mana daripada neraka itu. Di sini sebenarnya dia ada maksud di sebalik itu. Cuba kita tengok bagaimana pandangan ulama. Jadi rangkaikan wa yuba'iduni minan nar dengan yudkhilunil jannah, memberi maksud akan masuk surga tanpa terlebih dahulu masuk neraka. Itu maksud dia. Jadi jumlah wa yuba'iduni macam takkid lah nak ayatnya masuk surga, tak masuk neraka dulu. Sebab ada juga umat Islam ni dia masuk neraka dulu. Oleh kerana dia tidak ada dosa syirik, tetapi dosa besar, dosanya lebih banyak daripada pahala, kebaikannya kurang, bahkan kejahatan lebih banyak daripada kebaikan. Maka bila ditimbang jadi berat di neraca Allah itu, di timbangan Allah itu berat kejahatan, maka dia masuk neraka dulu. Dibakar dalam neraka dulu sampai habis kejahatan dia, barulah masuk surga. Dia boleh masuk surga juga oleh kerana dia masih ada tauhid. Kecuali dia tak ada tauhid, terhapus tauhid, yang adanya syirik, kufur, tu memang tak boleh masuk surga lah. Tu masuk neraka kekal. Kalau sekiranya ternafi tauhid itu, sebab tu ternafi tauhid ini benda yang berat. Dia jadi tak ada nilai amalan kita sebelumnya kita bina seawal usia sampai kepada kita mati itu, tak ada makna. Jadi hak ni sebut wa yuba'iduni minan nar ini sebagai nak takkid lah, makna masuk surga tu tak masuk neraka dulu. Itu mengikut ulamanya. Itu perlunya dirangkaikan dengan wa yuba'iduni minan nar. Itu begitulah yang seperti mana yang disebut oleh ulama lah. Itu maksud tu kalau kita baca apa sebut pula wa yuba'iduni minan nar ni? Anin nar ni. Minan nar tu bawah. Itulah tujuan dia. Jadi mana perlu hayatilah, perlu kita hayati dia punya perkataan Nabi ni. Sebab Nabi ni bila bercakap itu, bahasa dia tu bukan sembarangan. Bahasa hadis ni bukan sembarangan. Bahkan salah satu yang ditumpu untuk menentukan hadis itu daripada Nabi atau tidak, hadis itu maudhu' ataupun sahih, salah satunya dari sudut bahasa. Bahasa Nabi ni dia memang bahasa wahyu. Dia kemah. Asalnya kita nak tengok pula kalimah yang disebut. Misalnya dalam Nabi kata selepas Mu'az tanya tu, Nabi sebut, Nabi kata laqad sa'alta an amrin 'azim. Dia kata mu tanya perkara yang sangat besar ni, persoalan mu tanya ni benda besar, bukan benda kecil. Daripada setengah ulama kata daripada kata-kata Nabi. Cuba kita perhati. Mula-mula tanya tentang amalan. Ceritakan kepada saya tentang amalan yang menyebabkan saya masuk syurga, jauh dari neraka. Amalan. Nabi kata berat kamu tanya ni. Maknanya bukan amalan qadi-qadi ni juga ni. Ini suatu amalan yang kira sebagai nak buka pintu kebaikan.
Yang boleh terbuka pintu kebaikan dia. Bila buat hang kira-kiranya hak lain tu mudah. Kira-kiranya begitu. Itu. Dan Nabi faham tu. Sebab tu Nabi kata, mu tanya ni benda besar ni. Nabi pun sebut sebelum Nabi jawab, Nabi kata, sesungguhnya perkara yang engkau tanya itu la yasirun. Wa innahu la yasirun. Tinggal lam alaman. Tak apa kita tak sebut. Wa innahu la yasirun. Sesungguhnya yang tetapi benda tu walaupun benda besar tetapi mudah. Ala man yassarahu Allah Taala alaih. Tapi mudah saja nak buat benda besar tu sekiranya Allah permudahkan. Apa maksud ala man yassarahu Allah Taala alaih? Benda besar Nabi kata. Benda besar ni biasanya payah nak buat benda besar ni. Tetapi walaupun besar, tapi kalau Allah nak beri taufik kepada kita, nak memudahkan kepada kita, mudah sahaja. Syahid ni benda payah. Orang takut sebab dia berkait dengan mati. Tetapi sahabat Nabi digambarkan siapa? Lari, berjerit dari mati syahid. Jadi kecil syahid bagi dia. Apa tu? Taufik daripada Allah. Sahabatlah yang paling kuat mendapat taufik daripada Allah SWT. Nah, jadi kita ni nak berjual ni suka mata pedas terang. Nak sebut hak benar pun takut orang kata. Takut orang tak dapat sambutan dalam masyarakat. Macam-macam ketakutan itu. Jadi perkara itu jauh lah. Jauh. Sepatutnya kita kena berani. Jadi berani tak berani itu salah satu benda ni di samping kita ni kuat beramal, yakin, nekat, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, selagi dia kena ada taufik daripada Allah. Jadi hak ni isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa taufik hanya diperolehi dari Allah Subhanahu wa taala dan ianya hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita ada hurailah taufik itu apa di segi takrif dia. Saya nak sebut secara ringkas banyak takrif dia. Salah satunya dia kata taufik ini sesuatu yang kita perlukan dan dia bersifat ma'ruf. Kadang-kadang sesuatu yang kita perlu pada tubuh kita ni, sama ada agama kita atau dunia kita tak tahu pun apa yang kita perlu. Bukan semua kita tahu. Doktor pun sakit kadang-kadang. Bapa tu kalau dia jaga maknanya dia pun tak tahu ada kelanggaran pada tubuh dia sesuatu. Ada yang cacat daripada tubuh dia. Mungkin tak cukup zat tu dan sebagainya. Kadang-kadang terlepas pandai dia tu walaupun bidang tugas dia tu. Tapi setengah orang langsung tak erti buat perubatan. Segah mega 80 pun naik itu lagi. Loh, 85. Segah oleh mana? Dia setengah ulama kata taufik itu kita tinggal dari sudut badani. Semata-mata tubuh badan. Yang kita paling perlu kepada tauhid bukan kita kata keperluan tubuh saja, tidak. Yang paling besar keperluan agama. Hal tu paling besar. Jadi taufik ni kita cukup benda tu. Kadang-kadang kita doa ni tak cukup untuk keperluan kita. Tama-tama orang kita ni doa pertama sekali dia doa ke Arab, dia pun tidak tahu bahasa Arab tu. Dia doa ke Arab, dia tak tahu makna. Jak mudah pahtu. Ataupun setengah tu memang doa dia belakang tu email. Tak ada bahasa ikhtiar nak doa sendiri misalnya. Setengah orang tu dia doa tu email doa amin, tapi dia ada juga doa lebih baik tu daripada kita doa belakang tu email aja. Kadang kita duduk jauh, kita tak tahu apa satu tu email itu. Dah lah tu email ni tak ada doa ke Melayu lepas maya ni. Dah lah doa ke Arab. Kita tak tahu pun. Jadi sepatutnya kita di samping kita doa amin belakang tu email, kita sendiri di rumah ke mana kita kena ada doa. Kita kena ambil lagi doa dan kita kena tahu makna. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata doa-doa ni sebenarnya minta dengan Allah SWT. Jadi kita kalau bahasa Arab walaupun hadis Nabi, doa-doa tu hadis Nabi sebut, tapi kita tak tahu makna, ada kelebihan ke? Ulama kata ada kelebihan dari segi boleh pahala sebab hal tu waris daripada Nabi. Tapi dari segi kelebihan minta atau maksud minta keperluan tak ada kelebihan. Sebab kita tak tahu kita minta berapa. Jadi kalau nak semua teman kena tahu. Kalau tak tahu cukup apa paling itu kita minta pun Melayu. Lebih baik lagi setengah ulama kata. Dengan kita menjaga adab-adab doa. Misalnya doa tu dengan lafaz puji Tuhan mula-mula, selawat pada Nabi, akhir tu puji Allah pula, selawat. Tu adab yang disebut dalam doa. Kita jaga tu, tapi kita minta pun Melayu. Kita minta tu betul-betul masalah kita. Hak tu sebenarnya molek. Jangan kita sodah di belakang tu email saja. Tak cukup lagu tu. Mana kita kena buat tambahan di luar tu. Di rumah kita, ke atas kereta ikutlah. Dia kena ada. Sebab apa? Sebab taufik ni benda yang paling berharga. Kerana taufik lah maka manusia ni terdorong. Salah satu makna taufik yang diberi makna oleh ulama, selain daripada kita minta, kadang-kadang Allah SWT beri, misalnya sebagai contoh, misalnya kita berniaga.
Tiba-tiba kita orang tak tipu kita. Ataupun kita buat tu tak terjerumus kita dalam perniagaan yang haram. Kita jaga dah. Setengah orang jaga pun boleh terjerumus lagi. Kita ni jaga tapi ada setengah-setengah lepas tu Allah mujur lah. Mujur tu. Alhamdulillah. Itulah maksud mujur. Alhamdulillah semua tu. Kalau tidak, saya aku selama mana terjerumus dalam lembah yang haram. Semasa mencari nafkah, semasa mencari duit, mencari harta. Tapi kita tak. Benda-benda tu daripada Allah lah. Apakah bermakna taufik ini? Bermakna dia menafikan amalan kita, menafikan ikhtiar kita? Tidak. Taufik Allah ni, ulama bahas taufik Allah ni dia duduk di bawah payung ilmu Allah. Taufik ni kita bincang dalam ilmu usuluddin, bincang di bawah ilmu Allah. Kita bab qada dan takdir. Kita tidak tahu ilmu Allah takdir kita lagu mana. Cuma kita minta taufik Allah supaya Allah SWT letakkan kita di landasan yang betul. Hal tu kita minta. Dan minta begitu saja, dia tak sesat dalam agama. Dia kena ikhtiar, kena usaha. Itu maksud faiza azamta. Usaha. Buat sesuatu untuk kebaikan. Allah beri akal pada kita. Kita tahu saluran yang dikendaki oleh Nabi, kita buat. Lepas tu baru kita serah pada Allah. Kita serah pada Allah. Itu maksud dia. Jadi taufik ini, dia tidaklah makna mengikat amalan manusia. Takut kita kata begini, dah kita ni memang Tuhan takdir dah gini, awak lagu mana? Tak usah minta taufik jadi molek pun. Itu tak kena kita kecek gitu. Sebab apa? Kita tidak tahu apa yang berlaku di hadapan kita. Kita tidak tahu. Jadi sebenarnya manusia ni bergerak dalam, kita kata, suatu lingkungan yang dia tidak tahu apa yang berlaku. Cuma dia ikhtiar, berusaha. Dan waktu tu Allah SWT beri pahala yang besar pada dia. Imam Ghazali kata Allah tidak bebankan kita berilmu, tapi Allah bebankan kita belajar ilmu tu. Allah tidak bebankan kita dapat ilmu dah. Tak dosa kita tak ada ilmu, tetapi dosa tak dosa mencari pada ilmu tu. Ikhlas ke tidak? Usaha ke tidak? Hati dibebankan kita. Jadi kita ditaklifkan tuntut ilmu, kita ditaklifkan cari rezeki yang halal. Kita tidak ditaklifkan menjadi kaya. Dah. Lalu kita tak jadi kaya, tetapi kita sudah usaha habis ni. Tak tinggal syariat Allah, cari harta ni. Tak kelik misalnya, kita dapat kelebihan besar walaupun tak boleh pahala. Tapi kalau boleh pahala, kalau boleh harta banyak, boleh ilmu, tetapi langgar hukum Allah, tak ada makna ilmu yang banyak, tak ada makna harta yang banyak. Jadi sinilah kita faham bahawa taklif yang dimaksudkan mukallaf itu, dia mesti ikut kaedah agama. Dia tidak ikut kaedah kita, ikut kaedah agama. Jadi taufik ni begitulah, mana kena minta daripada Allah SWT. Minta ni sebab tu ulama kata minta taufik, kau minta istighfar, semuanya selain kita perbahasan di bawah tajuk ilmu Allah, selagi dia berkait juga di bawah ibadat. Ibadat mana kita tunjuk hina kita, minta, kita tahu kita minta sedia adalah ibadat. Jadi taufik ni juga begitu, kita kena sedar. Kita kena sedar. Kita ambil lagi. Satu perkara lagi yang Nabi sebut dalam ni, ala adulluka ala abwabil jannah tu, kesalah ayat. Abwabil khair. Tinggal ra. Mahukah aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Ini yang saya sebut itu, lepas tu kita akan bincang semula ni. Jadi antara kata-kata Nabi setelah Nabi sebut dalam hadis ini, supaya beribadat kepada Allah, jangan syirik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa bulan Ramadan, menunaikan haji, itu rukun Islam. Nabi pun tanya pula, mahukah aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Seperti yang hadirat boleh lihatlah dalam skrin itu, pada skrin itu bermaksud amalan-amalan yang boleh membawa kepada kebaikan. Itu maksud khair itu, amalan yang boleh membawa kepada kebaikan. Sebab ada amalan-amalan manusia yang nampak baik, tetapi ujung jatuh dia tidak baik. Nampak baik, amalan itu nampak baik semaya dah, tetapi dia tidak membawa kepada kebaikan. Ini yang sangat bahaya. Amal kebaikan nampak baik, tetapi natijah dia, kesudahan dia tidak baik. Apatah kalau amalan itu sendiri tidak baik, tentu natijah dia tidak baik. Kita tak silah kismaya masuk neraka. Kita tak silah kita kata kita buat nampak ibadat tapi masuk neraka, tak sih. Tak sih lagi. Kita nak amalan itu sendiri yang kita buat tu dia membawa kepada kebaikan. Seolah-olah amalan itu menjadi pintu. Sebab tu Nabi, tak apalah kita tengok sini. Jadi amalan yang dimaksudkan adalah nawafil. Jadi amalan yang dimaksudkan di sini, amalan
yang boleh membawa kepada kebaikan ini maksudnya amalan sunat. Nawafil itu maksudnya amalan sunat. Berdasar kepada kata-kata Nabi selepas itu, salatul rajul fi jawfil lail, sembahyang seseorang di tengah malam. Berdasar pada waktu ulama kata maksud Nabi kata nak kalau aku tunjuk amalan-amalan kebaikan yang menjadi bab abwab tu jamak dia, yang menjadi kita kata pintu kepada banyak lagi kebaikan. Nak ke tidak? Amalan macam mana tu yang dimaksudkan? Ulama kata amalan sini maksudnya nawafil. Kita tahu daripada mana? Tahu daripada kata-kata Nabi selepas tu yang Nabi sebut salatul rajul, yang sembahyang seseorang pada tengah malam itu. Tengah malam pun dia ada huraian dia lah. Jadi hal ni insya-Allah kita bincang semula lah. Hal ni sebab ni perlu agak panjang juga. Jadi kerana kita bincang semula ni insya-Allah. Jadi itulah beberapa perkara kita boleh tengok dalam hadis ni betapa Nabi SAW sayang kepada umat dia, nak tunjuk pintu kebaikan. Jadi kita kena buatlah. Kalau kita tak buat hal ni, kita berharap tanpa kita melakukan amalan, sekadar ada iman saja dalam hati, boleh katakan semua ulama kata serah pada Tuhan lah hal itu. Kita tak sekata dia tak masuk syurga tu. Sekadar masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadat, amalan kebaikan tak buat misalnya. Boleh ke ada orang lalu tidak mengharapkan pahala, nak mengharapkan syurga Allah? Boleh mengharapkan. Tapi ulama kata kita tak berani jamin, kita tak berani nak kecek tu. Serah Tuhan lah. Serah Tuhan. Kalau lagu tu. Sebab boleh kata keseluruhan agama. Sebab tu kalau kita tengok sini, kalau kita perhati mula, rukuk Islam sendiri semua, kelima-lima rukuk Islam itu adalah berkait dengan amalan. Sama ada amalan qalbi ataupun amal jawari. Semua bentuk amalan. Bahkan rukun Islam itu sendiri, rukun Islam itu sendiri, dia adalah merupakan amalan-amalan. Bukan keyakinan-keyakinan sahaja, tapi dia berkait dengan amalan. Gitu. Jadi kita berhenti setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung dengan Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.